Okey, so kepada rider-rider kat luar sana, orang punya rantai mesti nampak berkarat dan teruk kan? Ini dia. Ini ialah Q Plus Chain Cleaner Kalau korang guna yang ni, boleh hilangkan karat-karat ataupun kotor-kotor yang melekat dekat korang punya chain. Okay, so sekarang kita start motor kita. Bagi dia pusing sampai habis. So sekarang kita buat apa? Kita spray je dulu. Kita spray kat permukaan ni. Ataupun korang boleh spray dekat bahagian sini. So lepas korang dah spray, korang boleh ambil yang ni, baru sendiri. Korang gosok dekat sini. So dia akan buat dekat tepi, belah tengah. Lepas tu korang ambil air. Kau tembak sikit air. Kalau korang kata korang tak ada air lah berdekatan dengan korang boleh spray terus macam ni. Nampak? Nampak dia akan keluarkan kotoran-kotoran tu. Tengok. Dia dah naik balik dah. Macam tu cara dia. Nampak tak? Beza dia sebelum dan selepas. Lepas dia dah karat tadi tu, sekarang dia dah nampak elok sikit lah. Kalau korang nak cuba, boleh ambil chain cleaner kita lah. Kalau nak cuba, boleh dapatkan dekat beg kuning sekarang.